nak pergi Mekah, nak pergi ke ibu sekali rumah Allah Ta'ala, kalau tanpa pilihan Allah Ta'ala, tak usah royak lah. Mu pitih, melaut setara mana banyak pun. Mu tak usah royak lah. Mu gagah setara mana pun kesihatan. Mu tak usah royak lah. Ilmu mu meninggi setara mana pun. Kalau Allah Ta'ala tidak pilih, mu tak akan siapa. Tapi bila dia Allah Ta'ala pilih, tak ada pitih keping pun dalam tabu haji. Kabar-kabar nama naik. Pitih bobo cukup 1,500 daftar gitu je. Kabar-kabar nama naik. Lala-lala nak tolak. Lala-lala nak tolak. Nak pergi mana? Mungkin berbelas ribu. Kabar didengar oleh anak saudara. Mari jumpa. Bunyi kata Pak Su naik nama. Pergi Mekah tanya. Dengar maksud. Oh itulah. Tak ada dah Pak Su nak tolak dah. Nak pergi mana? Tak cukup pitih. Menggomai dengan belas ribu. Lepas tu nak bawa lagi ke apa gini. Pak Su nak tolak dah. Jangan Pak Su, jangan. Jangan guan. Tak apa. Janji Pak Su nak pergi dengan Mak Su je. Amu telur cukup. Tak ada dah Pak Saudara hamba. Tinggal Pak Su dengan Mak Su lagi dah. Tak apa amu telur cukup. Banyak tu. Tak apa. Kabar-kabar kita boleh pergi. Orang mati hidup kelik, pemipi. Mari semaya duduk atas kursi semaya di masjid. Bila bunyi boleh pergi Mekah, pagi esok mari subuh boleh cacat molek. Dia mau makan obat ke apa? Kalau mari semaya. Tak kawan tahu bunyi terima sorak boleh pergi Mekah tu ke? Jadi berasa segar nak ayat juga apa begini. Alhamdulillah. Ismail kamu buat kuliah waktu musim haji. Ceramah. Tempat orang khusus haji lah. Arwah Ismail kamu. Di Masjid Temeluh. Ada seorang makcik tu bangun. Tanya soalan. Moga makcik ni tak ada ilmu. Nak pergi Mekah kan? Ustaz, Mokcik Haji tak nak tidur. Berapa? Pasal ada orang kata, kalau kita tak kena sifat 20, tak boleh pergi Mekah. Ismail kamu suka. Ismail kamu pun tanya, Mokcik, siapa dia yang maha berkuasa? Allah. Siapa dia maha kaya? Allah. Pak lima negara, Ismail kamu tanya siapa dia maha gua tu maha gua ni. Jalah dah tu makcik, dia bukan suruh bilang. Tapi boleh pergi. Allah Ta'ala pilih. Ni orang sudah mengajar kita. Di pun tak lagi. Allah Ta'ala tak pilih lagi. Nak royaknya bila jadi tetamu Allah Ta'ala tuan-tuan, pandailah Allah Ta'ala tu. Bila kita balik ke tanah Jawi, balik ke kampung halaman kita, ada cawangan-cawangan rumah Allah. Nama dia masjid. Kita tak terasa bila kita mari masjid, kita sebagai duyufullah, duyufur rahman. Sebab tu kita tidak bergegah, kita tidak bersedia, kita tidak merasakan berebut nak jadi tetamu Allah. Kalau dia Allah tidak pilih tuan-tuan, duduk kiri kanan belakang depan masjid, kita tak akan mari. Pasal Tuhan tidak pilih. Jadi bila kita hadir pada malam ini, kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dengan Allah Taala, ya mukallibal qulub sabbir qulubuna ala dinik wa ala taatik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mau pilih aku, ya Allah, pilihlah aku sehingga ke akhir hayat aku jadi tetamu. Biar tentu aku mati di ujung tak ada masjid. Mati tengah ambil air semaya di masjid, ada ujung masjid. Mati tengah jalan nak pergi masjid. Mati tengah semaya subuh berjemaah di masjid. Mati tengah dengar kuliah di masjid. Mati balik daripada semaya subuh di atas jalan tepuh ke motosikal tak ada lampu, balik daripada jemaah subuh masjid.
Agak-agak biar kita ni di ujung dia tu comel bunyi. Pada uruf, pada adatnya, ini menggambarkan positif. Bila sebut kakak tu. Bila sebut lagu tu maknanya positif. Di usia sepupu hamba dan usia yang ada depan hamba ni, kita kena cari celah ke mana-mana pun, dia jadi gitu. Syukur Alhamdulillah, seramai-ramai orang Allah Ta'ala pilih kita malam. Yang seterusnya lagi, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makbul doa kita. Hak tu email doa saya. Walaupun kita jual amin pun, tapi tu email doa kita tukar Allah Ta'ala makbul. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bubuh kita dari syurga. Jauhkan kita daripada neraka. Allah Ta'ala makbul. Kita minta nak masuk syurga, Allah Ta'ala kata boleh. Belajar-belajarlah duduk atas dunia ni dalam taman-taman syurga. Rawdatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Allah Ta'ala makbul doa kita. Dah mau nak masuk syurga, belajar-belajarlah dalam taman syurga. Sebab itulah kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita boleh duduk dalam, orang Kelantan kata, dengan orang ngajar lah, dengan orang ngajar. Jadi kena latih, kena training tiap-tiap masa, tiap ketika kita duduk di taman-taman syurga. Masjid itu tiap-tiap malam taman-taman syurga. Tiap-tiap malam. Amba mari malam ni muslimin-muslimat lebih pada memotivasikan saja kalau penceramah jemputan lagu ni. Bah bulan depan 2-3 bulan nanti kan panggil orang lain pula. Lebih pada memotivasikan saja, bukan tali ilmu. Tapi tuan-tuan tahu tak, hak boleh ilmunya, hak ngaji kuliah maghrib tu. Kuliah maghrib, tiap-tiap malam tu, hak tu boleh ilmu. Daripada sepatah kataan, pergi ke sebaris, pergi ke semuka pergi ke selah pergi ke dua, akhir sekali khatam kitab. Hak ni hak boleh ilmu. Tapi hak ni orang tak minat. Sembahyang maghrib paksa dengan kuliah tinggal berapa orang? Semua pakat start motosikal pergi Kedah dulu. Apa?